Anda tahu tak, dekat Malaysia ni hampir 1 daripada 5 orang dewasa adalah perokok. Hari ni kita bukan nak tengok nombor je. Kita nak bongkar realiti sebenar di sebalik statistik tu. Apa risikonya, apa kesannya pada orang sekeliling kita dan paling penting sekali, macam mana cara nak berhenti yang betul-betul menjadi. Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan terus dengan satu nombor yang memang buat kita terdiam sekejap. 4.8 juta. Ya, itulah jumlah perokok dewasa kat negara kita, berdasarkan data paling baru untuk tahun 2023. Cuba bayangkan, jumlah ni lebih ramai daripada populasi beberapa buah negeri di Malaysia tau. Ini bukan sekadar statistik, ini skala sebenar cabaran kesihatan yang kita semua sedang hadapi. Jadi, siapa sebenarnya 4.8 juta orang ni? Dan macam mana pula dengan kita yang tak merokok? Adakah kita ni betul-betul selamat? Jom kita tengok data dengan lebih dekat lagi, nak faham sejauh mana sebenarnya isu ni dah menular dalam komuniti kita. Perbezaan antara lelaki dengan wanita kat sini memang sangat-sangat ketara. Cuba tengok, lebih 1/3 lelaki dewasa di Malaysia merokok. Tapi untuk wanita, nombornya sangat rendah. Ini bukan sekadar perbezaan nombor tau. Ini tunjukkan yang ada faktor sosial, faktor budaya yang mungkin mendorong tabiat merokok ni lebih kuat di kalangan lelaki. Dan benda ni kita kena faham betul-betul kalau nak selesaikan masalah ni sampai ke akar umbi. Yang ini bahagian yang agak menakutkan sikit. Masalah ni rupa-rupanya bukan untuk perokok je. Cuba fikir balik. Bila kali terakhir anda pergi makan kat luar? Kemungkinan besar anda terdedah pada asap rokok. Data tunjuk, hampir 8 daripada 10 orang dewasa kena benda ni kat restoran. Yang lagi risau, dekat tempat yang kita rasa selamat macam ofis dan rumah sendiri pun, 1 daripada 5 orang masih terdedah. Jadi perokok pasif ni, ia bukan satu pilihan. Ia satu realiti yang kita semua susah nak elak di Malaysia. Okey, sekarang jom kita tengok lagi dekat. Dalam sebatang rokok tu, apa sebenarnya yang ada kat dalam? Percayalah, bahagian ni mungkin akan buat anda terkejut. Setiap kali sebatang rokok dinyalakan, ia jadi macam sebuah kilang kimia mini yang bebaskan lebih 7,000 bahan beracun. Kita bukan cakap pasal tembakau je tau. Kita cakap pasal sedut arsenik, ya, bahan utama dalam racun tikus. Kita cakap pasal karbon monoksida, gas sama yang keluar dari exhaust kereta. Ada juga amonia yang kita selalu guna untuk cuci tandas. Dan yang paling kritikal sekali, lebih 60 daripada bahan-bahan ni dah sah-sah terbukti boleh menyebabkan kanser. Dengan semua bahan kimia beracun tadi tu, apa agaknya kesan dia pada badan kita dan pada orang-orang di sekeliling kita? Jom kita gali lebih dalam pasal risiko kesihatan yang sekejap dan yang untuk jangka masa panjang. Kerosakan tu bukan bermula lepas 20 tahun, tak. Ia bermula dengan sedutan yang pertama sekali. Inilah sebabnya kenapa nafas jadi kurang segar, makanan yang sedap pun rasa macam lain dan kulit anda nampak lebih cepat tua berbanding kawan-kawan. Dan itu baru luaran je. Kat dalam badan, otak anda sebenarnya tengah lemas sebab tak cukup oksigen. Sebab itulah makin susah nak fokus dan berfikir dengan jelas. Dan kalau tabiat ni diteruskan, ia bukan lagi soalan kalau kena penyakit, tapi lebih kepada bila. Statistik kesihatan, tak kira global atau tempatan, semuanya cakap benda yang sama. Merokok ni ibarat jalan paling laju menuju kanser, terutamanya kanser paru-paru. Ia macam tiket terus kepada serangan jantung dan strok. Ia punca utama penyakit pernafasan kronik yang buat setiap nafas tu rasa macam satu perjuangan. Benda ni bukan lagi kemungkinan. Ia adalah akibat yang hampir pasti akan berlaku. Dan tragedi paling besar dalam semua ni ialah mangsanya bukan perokok tu seorang je. Asap yang anda hembus tu, dia tak hilang macam tu je. Ia masuk ke dalam paru-paru anak anda, pasangan anda, mak ayah anda. Setiap tahun, 1.2 juta orang di seluruh dunia mati bukan sebab mereka merokok, tapi sebab mereka duduk dekat dengan orang yang merokok. Pilihan anda tu secara tak langsung membahayakan nyawa orang yang anda sayang. Okey, lepas dah tengok semua risiko-risiko tadi, ada satu berita baik. Ramai sebenarnya yang sedar dan nak berubah. Jadi, kalau anda tengah terfikir nak berhenti, percayalah, anda tak keseorangan dalam perjuangan ni. Ini nombor yang bagi kita harapan. Hampir 60%. Cuba bayangkan, majoriti besar perokok kat Malaysia ni sebenarnya nak berhenti. Niat tu dah ada, semangat tu pun ada. Jadi, apa agaknya yang menghalang mereka dan macam mana kita nak tukarkan niat yang baik ni jadi satu kejayaan? Okey, yang ini penting. Jom kita betulkan satu salah faham paling besar. Kalau anda pernah cuba berhenti tapi gagal, ia bukan sebab anda lemah. Tolong jangan fikir macam tu. Berhenti merokok ni bukan semata-mata soal kental ke tak.
Sains dah buktikan banyak kali berhenti cara cold turkey atau tanpa apa-apa bantuan, itulah cara yang paling tak berkesan. Kenapa? Sebab ketagihan nikotin ni satu masalah perubatan yang serius, sama macam kencing manis atau darah tinggi. Ia perlukan rawatan, bukan setakat keazaman je. Jadi, kalau bukan dengan tekad semata-mata, macam mana caranya? Okey, dalam bahagian terakhir ni, kita akan kongsikan satu pelan yang jelas, yang terbukti berkesan, yang digunakan sendiri oleh para profesional kesihatan untuk bantu perokok berjaya. Inilah dia pelan tindakan yang pakar-pakar gunakan, namanya prinsip 5A. Ia mula dengan langkah yang mudah. Doktor atau ahli farmasi akan tanya, ask tentang tabiat merokok anda. Bukanlah hukum, tapi nak faham. Lepas tu, mereka akan nasihat, advice anda untuk berhenti sambil terangkan apa kebaikannya. Seterusnya, mereka akan nilai, assess kesediaan anda sebab masa yang betul tu penting. Dari situ, mereka akan bantu, assist, sediakan pelan rawatan yang paling sesuai untuk anda dan akhir sekali, mereka akan susun, arrange janji temu susulan sebab sokongan berterusan itulah kunci kejayaan. Dan yang ini pula adalah senjata mental anda. Prinsip 5R. Ini semua tentang cari kekuatan dari dalam. Pertama, cari kaitan. Relevance. Kenapa anda nak berhenti? Untuk anak, untuk kesihatan diri, jadikan ia sesuatu yang pribadi. Lepas tu, sentiasa ingatkan diri pasal risiko, risks yang kita dah bincang tadi. Kemudian, lawan perasaan tu dengan bayangkan ganjaran yang menanti. Nafas lebih segar, duit lebih banyak, lebih masa dengan keluarga. Jujur dengan diri sendiri tentang apa halangan, roadblocks yang mungkin anda akan hadapi. Dan akhir sekali, buat pengulangan, repetition. Ulang sebab-sebab anda ni setiap hari, macam mantra, sampailah ia jadi lebih kuat daripada rasa nak merokok tu. Jadi, kita dah lihat semuanya. Dari betapa besarnya masalah ni di Malaysia, racun dalam setiap batang rokok, sampailah ke pelan tindakan yang terbukti berkesan. Anda dah tahu apa risikonya. Dan sekarang, anda dah tahu macam mana caranya. Persoalannya tinggal sekarang cuma satu. Apakah langkah pertama yang anda akan ambil?